Hai, jom main sorok-sorok. Saya akan kira sampai 10 dan kamu pergi bersembunyi. Cepat cari tempat, kalau tidak saya akan jumpa kamu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sedia atau tidak, saya datang. Hello, kamu ada di situ. Saya akan cari kamu. Oh, kamu di tempat ini ke? Rasanya tidak. Di mana kamu? Oh, kamu di sini juga ke? Saya takkan berputus asa. Oh, bunyi apa tu? Saya dengar suaramu. Rasa takut kerana suara itu. Dan boleh ditemui. Saya mulai harapan. Rasanya saya tak dapat jumpa. Saya tahu kamu ada di sini. Wah. Boleh melancur selama-lamanya. Awak rasa awak bijak. Sekarang kehadiran lebih dekat. Awak takkan pernah keluar dari sini. Teruskan mencuba. Awak mempunyai apa yang perlu, sementara kita mempunyai pertikaian. Tunggu, tak ada pertikaian ke? Hei, awak tak teruk sangat. Awak yang sangat semangat. Ayo teruskan nyanyi lagi. Ini sudah petang. Semoga berjaya untukmu. Hai, saya Johnny. Selamat datang ke kedai saya. Kamu ambil apa yang kamu perlu. Awak pelanggan kegemaran saya. Jumpa lagi. Ia milik saya. Ada sesiapa yang rebah?
datang jumpa saya. Saya akan uji refleks awak. Wah, percubaan pertama. Bagus. Sangat laju. Whoops. Cuba lagi. Buatlah laju sikit. Hey, kembali ke sini. Mari main lagi. Lihat ni. Jangan bagi saya hukum tau. Awak di sana hanya tinggal di dalam kelas dalam 1 minit. Saya mahu peta anda di mana kelas saya berada. Persiapkan diri anda untuk sesuatu yang hebat. 1, 2, pasangkan kasut saya. 3, 4, ada gula-gula getah tu. Aku melangkah sepanjang hari. Sebut nama aku melangkah untuk kesakitan. Hei, hai, lihat masa ini aku perlukan banyak ritma. Saya akan hantar kepada orang yang bertanggungjawab untuk kepala saya menyebabkan bumi jadi. Saya tak boleh lihat. Tepat pada masanya, kelas dibubarkan. Oh tidak, hampir-hampir tak masuk kelas tadi. Saya cuma nak perhabiskan test awak. Oh no. Jangan bagi saya katuk dengan hammer ni. Apa yang telah anda lakukan? Selamat tinggal kawan. Oh, kamu benar-benar sudah membesar. Usaha gigihmu telah terbukti. Saya sangat bangga. Kamu pun patut bangga. Mari kita nyanyikan harmoni ini seperti dalam sebuah simfoni. Hei, saya ingin ucapkan terima kasih kerana bermain permainan saya. Kamulah paling hebat. Kamu lulus ujian saya. Baiklah, kamu boleh keluar sekarang. Apa yang kamu perlu buat dalam mencari jalan keluar sebelum menangkapmu? Cuma bergurau masa untuk menari. Bagus kamu datang.